Yelah kau budak baru pergi Siapa kan. nak percaya kan? Siapa nak percaya kan? Kau buat filem apa meletup ni kan? So kita decide kita buat sendirilah. Buat sendiri. Sebab tu kalau first movie saya tak director, saya letak karya je. Karya kedil tu je saya letak. Sebab saya tak letak director, sebab saya tak tahu kemampuan kita takat mana kan. Cuma saya nak merealisasikan apa saya punya dream lah. Maknanya untuk masyarakat masa tu, kita punya budaya lah kan, martial art, sebab kita minat martial art kan, macam silat. So macam mana kita nak keluarkan benda ni. Saya cakap okay. So saya jumpalah kawan-kawan lama saya kan, yang pernah yang belajar silat kan. So jumpa dan artis-artis yang pernah kerja dengan saya kan. So dah setuju untuk buat filem tu. So kita proses lah secara manual ya. Maknanya bukan macam production lain buat lah. So saya buat sendiri A to Z lah. Satu. Secara pergi semua buat benda satu dengan bantuan kawan-kawan lah. Kawan-kawan saya. Sampai sekarang lah masih bersama lah.